Apa yang saya tujukan tadi ialah semalam ialah ada satu kelompok kecil, kelompok kecil dalam pasukan ini yang terdiri daripada pegawai-pegawai di bawah yang telah saya kesan, telah saya dapat maklumat ini. Saya hebahkan perkara ini sebab ia berpotensi menjadi kanser. Saya tak boleh berdiam diri perkara ni. Niat saya tu untuk stop perkara ni, supaya semua anak buah saya tahu bahawa perbuatan sedemikian, budaya berpasukan kecil mewujudkan satu kluster ataupun koloni sesama sendiri dengan cita-cita untuk satu hari besok menguasai jawatan-jawatan pucuk ni tertinggi PDRM ni, dan masa itulah mereka dapat berbuat apa saja yang mereka hendak, mengikut kehendak macam itu, adalah satu yang amat jijik, bahaya. Itu maksud saya. Bukannya, dan ada yang mengatakan kenapa tak buat polis report, tak boleh. Dia belum sampai ke situ. Saya kena dedahkan. Dan saya berani dedahkan sebab saya ada bukti-buktinya. Untuk cubaan itu tadi. Jadi kalau kita nak kita perapkan cerita ni, saya takut satu hari besok dia jadi lebih berani lagi. So, lebih baik saya dedahkan. Sedarkan mereka. Jangan buat kerja macam ini. Kita bekerja sebagai satu pasukan. Dan saya sebagai ketua polis negara, saya tidak ada koloni-koloni saya. Ini orang IGP, orang Tan Sri Ahmed. Ini orang timbalan IGP. Ini orang pengarah ni. Saya tak mau wujud benda-benda perkara-perkara macam tu. Keadaan macam tu dalam pasukan. Tak boleh. Hancur pasukan ni. Nanti berpecah. Dia mesti ada satu misi tu, semua menuju ke arah itu. Dah ada dah. Akta polis tu. Lepas tu dengan pelbagai-bagai perintah tetap ketua polis negara yang telah pun diapakan sejak daripada tahun 57 dulu, kita merdeka dulu. Pelbagai-bagai perintah tetap ketua polis negara bagi mengawal tata cara prosedur-prosedur, menetapkan prosedur-prosedur kerja ni tadi. Kita junjung yang itu. Bukan kita punya selera sendiri. Satu hari besok kita akan naik pangkat, saya akan duduk di atas. Ini semua kawan-kawan saya. Kita boleh memerintah negara ini. Itulah mentaliti yang ada pada grup ni tadi, yang saya cakap ni tadi. Dan ada cubaan daripada luar pula, daripada kumpulan-kumpulan orang yang memang pun rekod tak baik pun. Yang memang pada saya memang cuba untuk nak mengeruhkan lagi keadaan. Yang saya kata semalam, cuba nak menjatuhkan saya. Memang betul ada. Tapi pada saya tidaklah sampai saya nak buat report. Kalau orang macam ni, saya piuh je telinga dia. Tetapi saya rasa memang baik untuk saya hebahkan supaya 129,000 ke 130,000 warga polis ni tahu bahawa perbuatan sedemikian adalah tidak baik. Bagi mereka sedar semua. So itu cerita dia sebenar. Dan saya tak akan benarkan selagi saya sebagai ketua negara ni, PDRM ni digunakan oleh mana-mana pihak pun, di luar ataupun di dalam, untuk masukkan dalam satu acuan mengikut kehendak mereka. Akta polis tu yang paling yang mesti kita junjung. So tak boleh elemen-elemen underground ke mana ke cuba nak mempengaruhi apa yang berjalan dalam pasukan ini. Amat bahaya. Akibatnya tadi rakyat akan jadi mangsa. So saya buka ni semua setelus-telusnya supaya PDRM ni hak rakyat, bukan hak individu, bukan hak saya ataupun pengganti-pengganti saya, bukan hak Datuk Ayub, bukan. Hak rakyat, negara yang punya. So janganlah dijadikan pasukan yang personal punya, tidak. Saya tak benarkan. So saya haraplah dia akan dismantle dan balik ke pangkal jalan. Lupakanlah mimpi-mimpi yang kotor ni tadi, mimpi-mimpi yang tidak jujur ni tadi,